Detik yang dinanti-nantikan oleh para calon SPM 2025 akhirnya tiba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Baiduri Ittihad binti Hazrul Mazran. Dan saya, Kasino Khaira binti Muhammad Faisal Azri. Wartawan TVPSS SMK Seri Iskandar. Mama said, don't give up, it's a little complicated. I'll tell you, and I'd hate to see you waiting. Had to have Baiklah, kini saya bersama dengan ibu bapa dan pelajar yang mengambil keputusan pada hari ini. Boleh Tuan gambarkan perasaan Puan melihat keputusan anak Tuan? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah banyak mengajar anak saya Muhammad Nabil Wafi dan 1 berkaitan 5 dan saya langsung ataupun tidak saya langsung. Perasaan saya sangat gembira lah. Yang mana ibu bapa yang tidak gembira melihat kejayaan anaknya. Di peringkat awal memang agak sedikit struggle, tapi alhamdulillah Nabil dapat co-op dengan mata pelajaran yang boleh katakan lemah, dan alhamdulillah dia dapat catch up balik di akhir untuk menjejakkan kaki ke Dewan Perpisahan. Alhamdulillah kami bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih. Apakah nasihat untuk pelajar tingkatan 5 yang bakal mengambil SPM nanti? Okey, nasihat saya kepada pelajar yang akan mengambil SPM nanti, saya nasihatkan awak supaya jangan mudah putus asa. Jika awak gagal subjek tersebut semasa di trial, tak apa, awak push je. Awak buat je latihan banyak-banyak kerana insya-Allah nanti awak akan dapat A di SPM yang nanti. Okay, itu saja. Terima kasih kerana sudi menemu ramah dengan kami. Kini saya bersama dengan pelajar Cemerlang SPM 2025. Boleh awak perkenalkan diri dan berapa keputusan yang awak dapat? Hai, nama saya Muhammad Hakim Rahmatullah bin Muhammad Barak dan saya berjaya mendapat 8 A+ dan 1 A-. Apakah kunci kejayaan awak dalam menghadapi SPM? Okay, so first thing first adalah kita kena percaya pada Tuhan, kita kena banyak berdoa dan alhamdulillah saya ada surrounding yang sangat supporting dari segi kawan-kawan, keluarga, adik-beradik dan cikgu-cikgu yang sangat supportive. And also sekolah ni banyak provide sources of education yang bagus, berkualiti untuk student-student raih buksan cemerlang. Dan saya rasa itulah antara peranan utama sekolah untuk bagi murid-murid jaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan tahniah atas keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Bersama saya sekarang Tuan Haji Muhammad Saifuddin, Pengetua SMK Seri Iskandar. Tuan, adakah Tuan berpuas hati melihat keputusan SPM pelajar Sulawesi tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini bukan hari yang penting untuk pelajar-pelajar yang mengambil SPM pada tahun lepas, dan alhamdulillah tahun ini keputusan yang kita dapat adalah peningkatan yang pada grade GPS daripada 4.1 kepada 4.13. Maknanya ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dari segi di kalangan pelajar yang mengambil SPM berapa lepas. Dan saya sangat berpuas hati kerana kita tidak berlaku penurunan di sini, kerana bilangan yang mencapai straight A's pada tahun ini kekal
dan seramai 7 orang, manakala pelajar yang cemerlang kekal seramai 60 orang. Ini bermakna kita dapat mengekalkan kejayaan yang dapat pada tahun lepas, cuma kita meningkat dari segi rate peratus sekolah sebanding 0.0. Dan terima kasih Tuan Pengetua kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Okay, speak